Kira cik. Okey. Awak punya semua sekali. RM1 tambah 70 tambah RM1 tambah. Lambat betul orang ni kira. Sabarlah. Barang banyak kot. Alah, kedai kampung macam ni memang lambat kira. Cuba kalau kat tempat besar tak sampai seminit. Kau tengok. Kau tengok kedai ni. Bukan semua barang ada. Kau nak barang banyak-banyak pergi pasar raya lah. Kenapa berhenti? Cepatlah cik kira. Tengok, Acik dah terasa apa kau cakap. Mana ada? Mana ada je? Aku tak biasa je. Memang biasa bagi kau tapi tak biasa bagi orang dengar. Alah, aku tak ada niat tu. Kau ni memang macam tu. Keluar dulu fikir kemudian. Kadang-kadang kita tak ada niat pun nak merendahkan sesiapa, tapi bila mulut bergerak lebih laju daripada hati, ayat yang keluar boleh mengecilkan hati sesiapa. Bukan sebab kedainya kecil, tapi usaha orang dalam kedai ni besar. Kalau kita tak jaga kata, kita tak rosakkan kedai, tapi kita rosakkan rasa hormat sesama manusia. Wow, deep lah sangat.